Saya keluar 40 hari yang kali pertama. Saya buat gas petang. Okey, ajak. Tengah buat rumah ke rumah ni lah. Ketuk-ketuk lah. Ketuk pintu ke pintu, rumah ke rumah ni lah. So di ketika tu saya jadi mutakalim. Mutakalim ni ialah orang yang bercakap tentang iman. Kan? Dia tak panjang seperti bayan, tak pendek seperti iklan lah. Dia akan cakap tentang iman. Contohnya tuan, kalau bagi tahu Allah ni banyak bantu yang menggerakkan kita, nak kedip mata pun Allah bagi. Jadi rumah ke rumah, ada satu rumah ni ketuk. Keluar sebiji sosok tubuh arwah ayah saya. Masya-Allah. Sebiji, tak pakai baju. Cara dia, gaya dia. Terus saya nangis, terus saya tak boleh cakap. Itu yang orang tu tak cakap apa? Orang tu, kenapa kan ni? Gaya dia cakap kau kenapa tu? Sama sebiji. Jadi orang yang ganti saya itulah yang cakap, jom kita pergi masjid.